Kenapa yang jantan tidur bawah? Tu Galata Tower. Galata Tower kan famous juga. Mana sungai laut? Cantiknya kawasan ni, suka. Hummus kalah Dolmas. So dia punya baju warna pink. Malaysia 3 pagi tengok dah tak betul dah. Assalamualaikum. Petang tu kami keluar sekali lagi pusing Istanbul. Pagi tadi kita ke Tok Kapi, petang ni kita ke Selat Bosphorus. Kami naik metro daripada Taksim Square turun di Shishani. Kita kat Shishani, nama train station ni. Nak jalan-jalan kat area sini, nak pergi ke laut pantai sana. Tengok ada anjing. Sekejap saya nak ambil. Kenapa yang jantan tidur bawah bang? Kenapa yang jantan tidur bawah? Anjing tu jantan tau. Dia normal lah. cantik lah sana. Jom kita naik ni Bosphorus Cruise. Tu Galata Tower. Galata Tower kan famous juga. Jumpa kedai lampu kat Istanbul, kedai cuci duit ni. Mana ada orang masuk pun setiap hari kat sini. Kita jalan kaki sampai ke sungai kat sini. Mana sungai laut? Laut. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Kita have no idea lah nak pergi mana. Jalan ke sungai je, laut je. So kita dah sampai sini. Wah, cantiknya. Tu view dia kat laut tu. Akan jalan kaki. Ramainya orang, tapi ni bukan untuk jalan kaki ni. Kita duduk kat depan tu je lah, tengok-tengok apa yang betul-betul pergi rapat sampai ke laut tu. Jam gila jalan, orang baru habis kerja. Kita lepak kat sini sambil tengok pemandangan petang. Cantiknya kawasan ni, suka. Nak patah balik ke hotel di Taksim Square, jarak dia 2 km ataupun 25 minit jalan kaki. Lalu kawasan shopping di Taksim, rasa dekat je lah. Nasi. Mana nak makan nasi? Kita nak makan nasi. Pun best restoran. Fettuccine Restaurant. Kita kat jalan Istiqlal. Tapi ramai gila orang kat kawasan ni. Sini dengan sana. Saya nak beli jagung rebus tapi tercari kat bahagian sana lah, dekat dengan hotel kita. Cantiknya kedai Mador ni. Bila cuaca gelap dan lampu dalam kedai tu terang, dia timbul rasa mewah. Taksim Street ni sejauh 1.4 km dari Galata Tower ke Taksim Square adalah tempat utama untuk shopping dan juga dining. Dia macam Bukit Bintang. Kat sini ada bazar-bazar macam ni. Ada figurine, baju-baju. How much this one? 20, 240. 200? 240, 20. Okay. 20. Ada seafood. Seafood best juga. Oh, kedai buah. Seafood kat sini ada banyak, berasal dari Laut Marmara di selatan dan Black Sea di utara Istanbul. Bawah laut. Hidup lagi semua ikan. Ini telur ikan apa semua. Ini kebab. Saya beli satu balik turun kat sini. Tengok ini masak dengan goreng ikan. Makanan ini ialah midi dolma stuffed mussel. Mussel diadun dengan nasi berempah dan diperah dengan lemon. Ianya di steam panas masih dihidang kepada kita. Rasa dia ada semua masam, manis, masin apa semua lengkap. Ni dia buat apa? Buat lempeng. Oh, dia buat roti pita. Roti pita. Dia lenyek kat sini, lepas tu dia letak kat sana panas. Sambil buat ni sambil ngumpat. Sampai sebab tu sampai ngumpat Dapur satu je. Sini pun sedap makanan dia. Ada lamb shank. Lepas tu ada lamb shank. Ada lempeng. Lepas tu Ada chicken rice. chicken rice. Lepas tu ada terung dengan cheese. Wow. Aku memang amazed gila dengan makanan kedai ni. Banyak yang tak pernah nampak. Tersusun antara tu. Rasa nak try je semua. Tu leg of lamb with rice 590. 3 last. Hot pepper macam ni saja, dengan oregano macam ni. Roti kat sini, lemon kat sini. Tengok kedai kat Hafiz Mustafa ni. Hafiz Mustafa 1864. Ni tadi sampel ke? Hello. Wah, cantiknya. Hello. Ni boleh test ke tak? Boleh test Boleh ke? tak nak?
Di sampel, kita boleh rasa. Rasa dia biasa je nyah. Sedap. Sedapnya. Saya nak beli jagung rebus. One. Mana lazım? Salt. Okey. Panas. Panas terus makan kat bilik. Thank you bang. Dia punya kelompok macam tu. Akhirnya dah settle full day hari ni kat Istanbul. Kita punya Benah Metusta. Ben Ahmed Usta. Cuba tengok dia punya IG, ada 1 juta follower. Benah Metusta. Okay, thank you. You're welcome. Bye bye. Good night. Pulang je ke hotel, another gang ajak aku dinner. Aku pun ikutlah sekali lagi dan mengantuk tapi gagalkan juga diri ni. You saw this one and they were Yeah, selling everywhere. Ni dengan jagung. Have you saw the Lion King like this one? The Rafiki fruits they used to pop. Yeah, this Lion you saw- King got that? No, the yellow one. Service free for you. Soup, hummus, falafel, dolma, çorba, sandwich, this fish. Yes, fish, yeah, breakfast, yes, spaghetti, chicken rice, lamb rice. Tengok buah. Ada 5. Thank you. Kebab. This orchid. अच्छा ऑर्किड तो फ्लावर है Ni okey, 120. Hotel ke Taksim Street ni tak jauh, dalam 200 meter macam tu saja. Ulang lagi sekali area sini, live show kat restoran sini memang menarik. Makanan Turki ni mostly berasaskan daging dengan terung, capsicum ataupun tomato. Kenapa? Makan apa? No, I was looking at that. That one. It's very tempting. The Mana cheese. ada one? No, this one. Oh, cheese ingat yang tu. I love cheese. I'm crazy of cheese. Bawa macam kat Sabah lah. Kat Sabah, Pasar fish dia Filipin. fresh. Yang ini dah macam Sini, kedai kat sini. Restoran Al-Madinah ini dimiliki oleh celebrity chef CZN Burak yang dikenali The Smiling Chef. Umur dia 30 tahun, dia suka masak benda-benda oversize sambil senyum. Jagung? Ambil jagung? Ha? Tak sedap jagung ni, tak sedap. nak kering. Kering. The looks is nice. Tak, saya beli yang basah tu, yang Istanbul ni memang tak sesuai untuk yang vegan. Daging dia semua nampak sedap. Tapi aku tengah diet, jadi aku tak makan sangat walaupun rasa susah. Ni keadaan pukul 10.30 malam. Kat tempat yang sama, masih lagi ramai orang. Aku Malaysia 3 pagi tengok dah tak betul dah. Dia pakai makeup ke? Sunscreen. Sunscreen. So dia punya baju warna pink. Tu ramai orang ambil gambar dengan pakcik ni warna pink. Klasik punya tram. Nak naik ke? 27. Go where? Go where? Pergi sana je lah. Ujung tu je. Betul Ha, ha. Betul je. Dia jual tembikai. Ini jual buah. Turki ni ATM machine dia macam ni. Ada banyak bank berjangkit-jangkit. Salamabritufti.com